Fira. Okay, sekarang kita bersama dengan Finik. Okay Fira, sekarang Fira memakai baju apa dan kod colour apa? So, Fira pakai baju from Thalia, baju melur, kod dia teal blue. Cantik tak ni? Cantik. Sesuai dia pakai colour ni? Ya, sesuai sangat. Anik pilih Sofia Al-Barabah ataupun Hana Delisha? Nada Lisha, ini tu ada. Nada. Apa nak bini orang? Bukan nak bini orang. Dia pilih. Hana Delisha ataupun Baby Shima? Kenapa fashion aku kat sini? Nada Lisha. Hana Delisha ataupun Davina Karamoy? Ipa dalam maut tu. Nada Lisha. Hana Delisha ataupun Maya Karin? Maya Karin ni kau dah? Maya Karin ni kau dah. Maya Karin. Maya Karin ataupun Anna Jobling? Maya Karin. Maya Karin ataupun ni yang tengah hot sekarang, Nora Danish? Nora Den. Berani. Okay, last Nora Danish ataupun Fira? Lambat mikir lagi. Lambat awal nak mikir. Fira. Royaklah nama Fira gapo. Duk sebab aku panggil dia Afira, aku tak panggil dia Fira. Okay. Apa Nora Danish ataupun Afira? Fira. Cepat. Laju duk. Okey, sekarang saya bersama dengan Mak Khan dan Sher. Sher pakai baju apa dan kod colour apa? Saya pakai baju dari Thalia, kod sage green, nama dia Camellia. Cantik tak, Mak? Cantik. Senang tak dia pakai baju Camellia? Sangat. Kalau korang berminat, korang boleh pergi join TikTok live Thalia. Sofia Al-Barabah ataupun Hana Delisha? Masalah. Jawablah dua tu. Sofia Al-Barabah. Sofia Al-Barabah ataupun Baby Shima? Sofia Al-Barabah atau Baby Shima? Sofia Al-Barabah. Sofia Al-Barabah, tepat sekali. Sofia Al-Barabah ataupun Davina Karamoy? Sofia Al-Barabah atau Divina Karamoy? Karamoy jadi. Dia cakap Karamoy tu jadi juga. Lagi? Bila kau ya? Divina Karamoy. Davina Karamoy ataupun Siti Khatijah Halif? Divina Karamoy ataupun Maya Karin? Divina Karamoy. Davina Karamoy ataupun Nora Danish? Nora Danish. Nora Danish. Oh, suka yang janda. Janda ke? Patutlah. Sabar. Ni konten je. Nora Danish ataupun Cher? Uish, nampak teragak-agak. Sherina Marcella. Tapi nampak teragak-agak jawab ni. Binti Sebastian. Cher, dia lambat jawab, Cher. Tadi cepat dia. Ya Allah, dah cakap kan? Saya dah lah kau. Sherina Marcella binti Sebastian. Okey, sekarang kita bersama Datuk Eris dan Kak Joanna. Kak Jo pakai baju colour apa dan baju apa? Saya pakai baju sirah kurung warna misty blue. Cantik tak, Dis? Cantik gila. Memang sesuai pakai baju ni? Sesuai, alhamdulillah. Dia pakai apa-apa cantik. Saya cantik ke baju yang cantik? Saya yang cantik. Okey, kembali lagi bersama dengan ni. Tadi ada nikah sikit. Sofia Al-Barabah ataupun Hana Delisha? Soalan apa ni? Aduh. Jawab cepat. Ana Delisha. Hana Delisha ataupun Baby Shima? Ana Delisha. Kenapa dia? Bila saya kat sebelah ni apa? Ini soalan apa ni, host? Hana Delisha ataupun ni yang paling hot juga, Davina Karamoy? Ana Delisha. Benci Ana Delisha. Hana Delisha ataupun Maya Karin? Ana Delisha. Setia pada yang satu, Hana Delisha. Hana Delisha ataupun Anna Jobling? Astaghfirullahalazim. I love you. No. Ana Jobling. Kenapa host ni macam ni? Awak tak belajar ke? Sorry. Awak tahu tak dia dah kahwin? Okay. Mana tahu? Mana tahu dia tahu dia ada anak ni? Anna Jobling ataupun ni yang hot, betul-betul hot, Nora Danish? Dia janda sekarang? Ya, saya tak tahu pula. Kalau macam tu, kalaulah dia macam tu, pasal dia cakap tu saya pilih Dia tengok daddy ni. Ana Jobling lah. Anna Jobling ataupun Kak Jo? Joanna, Kak Jo. Aduh, saya maju. Sayang, aku kau lupa. Saya ada soalan. Saya suka ni. Saya suka soal Arifin. Arifin ataupun Syafiq Kai? Zarifin. The Arifin atau Eddie Ashraf? Eddie. Alah itu. Takut apa-apa benda terjadi, baik kita end dulu, okay? Bye-bye. Bye.